review kaiju Ultra 7? No hal lah. Tapi sebelum tu kita kena selam dulu. Kita kena kumpul semua kaiju Ultra 7, baru kita review. Okay, let's go. Okay, kaiju yang pertama iaitu LA King. Dia muncul kat episod 3 Ultra 7. Banyak juga muncul kat siri Ultraman lain. Ni Alien Godola. Dia muncul kat episod 4. Alien seterusnya nampak macam familiar kan. Nama dia Alien Pegasar. Aku suka design dia macam pakai sweater. Comel kaki dia. Aku ada dia punya varian. Dia sebenarnya aku ada 2 je lah. Sebenarnya ada banyak lagi varian. Tapi tahun kaki dia sama je. Alien seterusnya terlajak pula. Ni alien yang famous juga ni, Alien Metron. Dia muncul dekat episod 8. Ni Alien Icarus. Dia muncul dekat episod 10. Jatuh pula. Nak kena satu hal. Ni lagi seekor kaiju ni. Macam familiar je kan. Nama dia Nurse. Dia muncul dekat Ultra 7 dekat Ultraman Trigger pun dah ada comeback, tapi dalam bentuk lain lah. Ni kalau aku tak mention nama pun orang kenal ni, Kinjo. Siapa tak kenal Kinjo ni? Dia ada varian ni, warna hitam ni, siap senapang. Black Kinjo nama dia. Kali ni kaiju ni agak rare. Nama dia Utom. Dia muncul dekat episod 17. Betul, aku dapat condition okey tau. Walaupun memang rare, susah nak dapat lah. Kaiju lama, tapi ramai orang tak kenal kaiju ni. Kaiju ni kenal tak? Tak kenal? Lemah. Ni nama dia Gandar. Dia muncul dekat episod 25. Kaiju ni nama dia Star Gambrayon. Panjang tu nama dia. Bahaya kaiju ni, tengok tangan dia. Kalau terkena boleh putus mah. Ni Alien Borg. Dia muncul dekat episod 27. Apa benda pula ni? Kalau nak dinosaur lah. Kalau nak kita kebal lah. Tak nak gabung. Tapi unik Dua alam. Ni nama dia Dinosaur Tank. Ni nama dia Crazy Gone. Dia muncul dekat episod 38. Kau nampak mulut dia ni? Kat sini ada makan kereta lah, pejadah ni. Tapi saiz lebih kecil daripada kaiju lain. Ni siapa tak kenal alien ni? Alien ni lah yang telah mengalahkan Ultra 7 di episod 39 sampai 40. Alien Guts. Ni Ultra 7 version jahat yang robotnya. Beza dia nampak je ni, corak tambah-tambah pinggang kat tangan kaki. Ni kaiju yang muncul dekat episod terakhir, itu Pandon. Kalau kau nampak detail dia agak lawa sebab dekat kaki dia baru lagi tahun 2001. Kalau korang tengok episod last dia, tangan dia dengan kaki dia kena potong. Lepas tu jadilah Pandon version yang robot ni, tangan kaki dia. Tapi ni version yang vintage punya, yang version baru tak ada. Ni kat tahun bila kaki dia kaiju ni agak rare juga. Nama dia Alien Bira. Dia muncul dekat episod 5. Dia tak macam yang lain. Yang lain Sofubi, yang dia je bentuk keping macam pen apa jadah tah. Ni pun bukan Sofubi. Ni SG ke SDM Solid apa tak, aku lupa lah. Nama dia Alien Cool. Dia muncul dekat episod 1 Ultra 7. Ni kaiju dalam kapsul. Miklas, Windom dan Agira. Selalu Dan Moroboshi bawa keluar time emergency lah. Dalam kapsul dia banyak berbakti kaiju ni. Ni saja kaiju-kaiju siri Ultra 7 yang aku ada. Boleh dikatakan komplit lah juga, tapi tak termasuk varian-varian dia. Yang tak ada tu sebab memang tak ada keluar production. Okay, tu je nak cakap. Bye.